bertambah lengkap. Dia bagus dah, takwa, Allah Ta'ala pun sayang. Cuma satu, kalau dia tak dapat pasangan dia yang solihah. Kan? Jadi kalau dapat pasangan yang tidak solihah, macam mana? Ujian berat. Susah. Bila nak semayang, diganggu kawan lain. Bini sendiri ganggu. Pasal apa? Jahat. Jahat. Waktu dah masuk, tengok-tengok, nak habis dah waktu. Cari kain tak jumpa, sorok. Jangan buat main tu. Ustaz, perempuan saya jenis macam tak jenis juga, Ustaz. Tapi tak lagi lah, dia tak pernah sorok. Tak pernah sorok, dia buat kot lain. Kan? Dia buka radio, sembang, TV. Kat TV, kita duduk tengah semayang. Tu contoh dia. Tapi Ustaz, kalau solihah, kalau solihah, dia kata, abang, ni dah nak masuk maghrib, jom kita pergi masjid. Leceh kot Ustaz tu. Leceh lah, sikit pergi masjid. Rupanya yang teruk. Isteri dapat bagus lah.